Assalamualaikum. Yang mana yang baru tengok RHM Media, jangan lupa like, follow, subscribe, like, share. Okey, hari ni kita ada sebuah apa? Honda Odyssey RB3 datang RHM Garage. Upgrade brake system depan belakang 4 port. Jom kita tengok. Size 355mm untuk sport rim 18. Kita buat cun-cun, fitting ngam-ngam, tak payah pakai spacer. Cun-cun handsome. Dan belakang juga kita buat 355mm untuk rim 18 pun handsome. Tak payah pakai spacer. Lepas tu dia pasang adjustable dengan kita. Upgrade adjustable. Kasih lower. Sebelum ni mungkin 5 jari ke 4 jari, sekarang dah tinggal 2 jari je. Orang kata tak payahlah kucing nak tidur atas tu. Macam tu. So depan pun sama. Lepas tu dia servis. Dia servis apa? Minyak hitam. Dia tukar minyak gearbox. Dia check sistem kereta dia semua. Ni pula dia kata dia nak buat pula handling. Sebab memang kita buat handling, kita tukar bush, kita check balik bagi sedap macam baru. Sebab kereta ni tahun apa? Tahun 2012 tuan-tuan. So itulah, nak upgrade brake system ke, nak check brake ke, nak buat handling bagi best-best ke, datang dekat mana? Dekat RHM Garage. Apa-apa jangan lupa like, follow, subscribe RHM Garage. Bye-bye.